Baru ni saya ada buat Gemini Gems untuk sesiapa nak convert gambar makanan yang random ataupun selekeh kepada gambar yang ada estetik food photography. Kalau ada mana-mana media F&B kat sini ataupun business owner F&B kat sini, kalau nak try, korang boleh pergi ke Telegram Pandai Tag and then pergi kepada post atas ni and then tekan link yang saya sertakan tu. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah macam mana nak buat gems ni kan kalau korang nak buat benda lain. So caranya senang je, tapi saya nak disclaimer satu benda dulu. Dalam video yang lepas, saya ada share tentang gems ni dan saya ada beritahu yang gems ni ada dapat update dari Gemini. So dia ada dua versi lah kiranya. So dalam video kali ni saya nak kongsikan versi yang pertama. Sebab versi yang pertama ni dia menggunakan chat interface saja dan saya rasakan versi pertama ni adalah versi yang paling simple untuk kita kickstart. Untuk yang terbaru tu nanti kita buat dalam video yang lain. Okey, apa-apa pun jom kita start. First, macam biasa korang boleh pergi ke Gemini dekat web. So korang boleh search je gemini.google.com. Seterusnya korang boleh tengok dekat bahagian kiri ada tab tu kan. Korang boleh tekan gems tu. So bila kita dah buka page gems ni, dekat atas tu lah adalah versi terbaru yang saya cakapkan tadi. Tapi kita nak skip dulu. Korang boleh scroll bawah sikit dan tekan plus new gems. So sekarang dia dah keluar paparan untuk korang isi ruangan kosong kan. Dekat sini lah kita kena fikir sikit untuk decide AI apa yang kita nak buat sebenarnya. Contoh kat sini yang saya nak bawakan, kita nak buat financial advisor yang friendly. Contohnya, dekat bahagian nama tu, korang bolehlah isi nama. Contohnya macam saya nak tulis ni, Abang Matno lah. Dan dekat description, kita boleh letak something like... So untuk instruction pula, korang just copy paste je description tadi dan tekan pensel bawah tu untuk AI Gemini ni expand dan jadikan description korang tadi kepada satu prompt yang lengkap dalam instructions ni. Lepas dah selesai, korang boleh test gems ni dekat interface chat sebelah kanan tu. Kalau ada benda yang korang rasa terkurang ataupun nak improve, dari situlah korang improvise instructions tadi yang kita dah build sama-sama. Dan kalau korang perasan, dekat bawah tu dia ada setting lah untuk turn model apa yang kita nak guna. So terpulang lah korang nak gunakan Nano Banana Pro, nak gunakan Gemini 3 Pro ataupun apa yang ada kat situ sebagai default. Kalau tidak, korang boleh ubah je dekat chat nanti. And then, kalau korang perasan lagi, dekat bawah tu juga ada knowledge. Basically ni tempat untuk korang attach anything sebagai rujukan kepada AI kita ni tadi. Contohnya korang nak jadikan Abang Matno ni ada certain guideline ataupun SOP dari dokumen yang perlu dia rujuk. So korang bolehlah masukkan any doc ataupun PDF ke dalam tu. And then bila kita dah masukkan, kita test lah dekat sebelah tu lagi sama ada Abang Matno ni dia dah betul faham ke tak kandungan dokumen ataupun PDF yang kita dah masukkan tadi. Teruskan test and iterate sampai korang rasa puas hati. Once dah settle, korang boleh save je dengan tekan button atas kanan ni. Dan kalau korang nak share gems ni, korang boleh share je link macam biasa, macam korang share Google Docs tu.